Usalalula, ula baby. Usalalula, ula baby. Aku dah lagu kopi dari tadi dengan rangga dah leh. Usalalula, ula baby. Oi Koput. Oi Din. Kamau Din tu. Ilia kamu dia aja. Tinggal ke lalu. Mengapa kau pun terkena dan cik kan? Dari tadi dia dengan rangga sama lagu-lagu dari sudut ni dia. Tidak pakai tantun dia dengar dan kemudian masing gili yang malicak aspal dia dengar dia. Wah, dia pergi konser ke malam Din. Nyobi tu mengapun. Tu Din. Dia nak cerita cik. Cerita tu Din? Iyo cerita. Cerita apa tu? Cerita orang kan cerita orang Pemaliang ah. Weh, padiah lah nya. Jadi dulu, Ya. adulah dua orang sekawan pun. Berkawan orang berdua, konco kelangkin kecil orang ah. Ya. Jadi kok kata bukit, surang kata bukit kedua. Kok bertajung ke lurah, surang bertajung ke lurah kedua. Iya. Berarti kau konco pelangkin mana anak Din? Iyo konco kelangkin semua tu ah. Iya. Terilah. Jadi pada suatu malam, duduk dah orang berdua kau dapat serundu. Ya. Lah pukul 2:30 pagi hari. Lalu je nakmu terkaluk cuma tu dah. Iya. Begadang je mah. Cuma dari kawan nombor 2 tadi. Ya. Nan surang lagi kelainan. Kelainan aku Din. Iyo kelainan. Dalang Tidak. Kelainan yang kau mengkasih. Idwang ada agak apa tak? Agak ais. Agak tamidel macam Padang. Langih mana? Iyo, agak mana mau tu ayam nama. Iya, langih nama tu mah. Agak langih betul tu nak. Ayo agak langih. Iyo. Jadi bapu nak kecik kawan tadi tak? Surang lain. Ya. Ongeh. Pada nama anu angsa ngalan gue. Kok Pemaliang wah. Kecik dan surang tadi. Nyojak kawan aku Maliang mah ya. Tadu tak kajuk nak langih tadi. Ya. Kemana Pemaliang? Keciknya. Cuma bahasa langih amanot Iya. Padi lah bahasa mah. Nang kecik kawan orang surang lain. Awak ke Pemaliang peti mai Rancino. Iya. Jawab dari selangih tadi. Amanot nah ni malam. Iya. Aman tu nah. Iya. Kita cari peti mai Rancino ke pondok. Ke kampuan Cino tau. Ya. Nyobi tu ngangnya. Nyokok Rancino kau mati. Sebelum dikuburan tu. Hanya waladaan dulu. Ya. Di rumah kok di mana kedai ladang kau tempat nusa nak bagai, kau tempat baku bagai, kau tahu. Ya, bersimpan mah. Jadi orang Cina kok mati dak dikuburan sejinyo cik-cik doh. Bawa jo ratu-ratu pencari yang selama hidup. Kok adu ameh bagai berkuburan Cina dalam peti tu. Iya. Kok adu baju na rancak-rancak bagai kok nang sekem mah dijual pasang Iya. Kok adu jangan ameh bagai, kunci-kunci auto kunci-kunci Honda, kunci-kunci busi mesin no. Iya. Jadi berkuburan dalam tu semua peti tu. Yang kecik kawan tadi. Tu bapa, dia ke Pemaliang kencah. Iya. Kecik kawan tadi. Nama Iya. Jawab selangnya ya. Dia nama namanya nama Lagi tadi. Ada lah kecik kawan. Alah. Dak lama sudah itu dah, Bun. Ayo merangkak lah orang nombor 2 tadi, Pai. Mengkongkok lah ya. Merangkak orang malam tu dak. Tipu di pondok tu. No cibuk kan di balik jendela tu. Iya. You nampak peti mai dia. Nang kecik kawan tadi aduh ni peti mai mah banyak isiannya bapiti isi mah tidak piti awak sih piti tu piti dolar Amerika bagai piti Cina bagai tu mah banyak ameh dalam mah cuma kau angkek mah ada lama sudah tu dah hampir-hampir angka masuk lah bapak san kawan tadi dan surang tadi nasi langih kah beku kok nyampang masuk ke dalam lawa angkek peti tu dua kok nampak awak orang lari orangnya pasan kawan mana? Amang nak nek wak nginu amang nek. Jadi aman tu. Ayo merangkak-rangkak lawa dua rak. Mengkongkok mah. Rupo peti mai ko pun. Peti baru, darah suruh mati udah orang. Masih joga mana? Baru bakilek. Elok ke bakacu peti mai tu. Dan orang tak lawa di sini kan? Iya. Dia angkek lah berdua peti mai ko je selangih tadi. Nan silangnya kau dapat jatah di belakang angkat peti mai nang kawan tadi ni mungko. Oh di juang kaki kau mah. Dia osong-osong lah peti mai kau berdua. Pasnya keluar dalam tuang peti mai tadi di sajian pintu. Iya. Lupa peti mai nang baru tadi lompat pakuan sawok oleh doh. Dan tu tangga sawok tadi tapi dak api ada tangga sen seketek bergeser.
Tak kajut si langit di belakang tadi. Mau maki oh. Tekan lambung ah. oi. Dah mak unang, oi. Itu tak kajut lah kawan dia. Kok nampak ada orang lari lu. Ang ngapung cik maki di pintu nah kecek kawan. Iya ya. Wah lari lu dua-dua. Ni juang dia peti mic tadi nan sebalik Ya, apa ya. tadi. Semua gadang sampan. Si langit kau makak-makak tu. Oi. Dah mak unang, oi. Yang kawan orang maki tu. Lari lah bekonya dua gerinda. Awak durang kau nampak durang kau dapet. Hijau-hijau awak pulang. Ya. Dan si langit kau maki-maki. Oi. Dah mak unang, oi. Berlari je ni jujuang peti mic tu. Jadi dah panik si langit kau dah maki-maki dan peti mic ni jujuang barek kan. Ya. Dia hampir oleh peti mic dah kaya si langit tadi. Ya. Dia pakuk hidung adik si langit tadi. Wang yang dah pakak Itu dah maki-maki sekarang dah terangah dia orang. Dia kawan tadi. Wang nampak. Lah jadi awak nampak orang maki-maki amai kau nak dapik dah. Idak itu mengkasih dia dah kecil dan langit tadi. Ya. Idak nampak orang kecil dan dah. Tapak orang kecil. Tapak orang. Kaki mic kau bagi. Nampak tapak kaki mic kau dek selangi kau tak kaju. Tapak mic kau makasih selangi kau. Anak kecil kawan tapak orang. Alah. Tentulah bagalak-galak oh berdua satu lagu. Ayolah. Cerita tu lah cerita dan pun lebih kurang sikit lanjutlah aku pun lagu-lagu dan suan-suan ke rumah Tek Roh dan kemutang bareh sendang. Alah pun. Ya Din.